عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan masuk ke surah Luqman. Bukan Luqman, Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Okay, sebelum kita masuk surah Al-Qalam, kita buat revision sikit, ulang kaji sikit surah Al-Fatihah yang kita dah belajar minggu lepas. Okay, Megat ready? Are you ready ke? Boleh Megat? Boleh. Bersemangat walaupun awak berseorangan ni. Okay, baik, jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, ni Ustaz akan baca dulu daripada A'udzubillah sampai habis. Nanti round kedua baru Ustaz akan minta Megat baca sekali A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu soalan dia. Kemudian jawab. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suara Ustaz yang hujung tu dengar tak? Tak. Oh, dia tenggelam. Okey, baik. Okey, jom kita buat satu-satu dulu boleh? Ustaz baca, kemudian Ustaz tengok Megat baca okey ke tak? Tapi Ustaz rasa Megat dah pro ni. Jiharkah, senang kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, untuk yang permulaan ni try Megat pakai suara korol. Kita ada 4 tingkatan tabaqat suara betul. Yang pertama apa, Megat? Ingat lagi tak tu? Yang pertama? Yang pertama korol. Korol.
Macam ni ke sebutan dia? Qoror. Yang kedua, yang kedua apa? Lepas qoror, nawa. Kemudian jawab atas sekali, Jawab. Jawab. jawabul jawab. Jawab. So 4 tingkatan suara ni adalah tingkatan suara kita. Qoror maksudnya daripada bahagian bawah. Uh, uh, tu qoror. Di bawah. Suara, bukan suara nada juga, dia memang bawah. Kemudian kalau nawa, macam mana kita bersembang dengan orang. Hello, hello. Dia naik sikit. Uh, uh. Kalau qara tadi dekat dada. Sekarang dekat tekak. Kemudian jawab, dia naik sikit ke mulut ataupun ke hidung. Uh, uh, tu jawab. Kemudian yang atas sekali, jawabul, jawab. Bahagian atas ni lagi. Atas daripada hidung. Tu jawabul, jawab. Jadinya untuk megat, try baca daripada qara dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Macam tu. Kalau nawa dia akan jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, tak ada masalah pun nak pakai nawa. Cuma nanti bila awak dah masuk dekat bahagian soalan dengan jawab, awak tak boleh pakai turun bawah nawa ke, nak pakai nawa ke ataupun turun bawah. Awak kena naik lagi level. So, bila naik level, yang permulaan ni pun awak dah tekan suara, so nanti jawab tu lagi susah sikit. So, untuk permulaan ni guna suara qara dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, cuba mungkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, cuba awak buat. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Cuba buat yang tu. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay. Ambil yang dekat pangkat re tu. Do, re, re. A'udzu billah. Cuba buat. Buat do, re. Lepas tu terus masuk a'udzu billah. Do, re. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. Kalau rasa tak selesa, buat yang do pun tak apa. Do, do. A'udzu billah. Boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Okay, yang tadi ni yang Ustaz buat ni, ini dinamakan sebagai tobakat. Tobakat suara ni maksudnya tingkatan suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, bagus. Very good. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Alright, okay. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, jawab. Ihdinas siratal mustaqim.
الصراط المستقيم Allah. Okey, jadi semua dia tersangkut kan. Okey, bila nak buat jawab ni, awak jangan terlalu kepit suara. Okey, buka awak punya suara tu. Uh, uh, ihdinas sambil tu tekan, kemudian kepit sikit je. Ihdinas siratal mustaqim. Sorry. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak dia punya tu? Okay, cuba try. Cuba try dulu. 1, 2, 3, go. اهدنا الصراط المستقيم Ayuh. Okay, bagus. Nampak? Better lagi apa? Better lagi daripada tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah, insya-Allah. Baik, tabarakallah. Hebat bacaan awak. Tahniah Mugat. Awak dapat tu. Salam jaharkah? Cuma awak nak kena banyak kali ulang supaya dia terus melekat. Supaya awak nanti bila nak buat jaharkah nanti awak dah tahu dah. Okey, alhamdulillah ala kulli hal. Okey, jom kita pergi kepada surah Al-Qalam. Sama je macam Al-Fatihah juga. Cuma dia beza sikit sebab perkataan dia lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Ustaz baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? A'udzubillah, bismillah, sama je macam Al-Fatihah. Kemudian untuk muka satu. Nun. Nampak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ambil mahattah yang belakang tu, kita ambil kat nun. Nun. Okay. Kalau kat sini dia ada hukum tajwid dia adalah mad lazim. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Maksudnya mad lazim ni kena perlu baca berapa harakat? Mugat? 6. 6 harakat. Pandai. 6 harakat. Jadi panjang dia masih 6 harakat. Kemudian dia nun ni dia bukan hanya nun sahaja. Okay, tapi dia adalah daripada perkataan nun, waw, nun. Allah. Maaf tulisannya jelek. Tulisan buruk. Okay, nun. So maksudnya bila nun yang pertama ni lah kat sini lah yang kat 6 tu. Okay, yang pertama tu lah yang 6 tu kat sini. Allah. Siap. Boleh lah 6 kan. So yang belakang ni berapa harakat? Yang ni. Dia akan jadi 2. Selalu orang dia tersilap. Pandang adalah yang belakang ni. Dia tak buat. Dia hanya baca nun. Macam tu je. Tu salah bacaan dia. Bacaan yang betul nun. Masih ada dengung belakang tu. Contoh kalau apa lagi? Qaf. Okay, kita ambil huruf qaf. Ya. Qaf lah. Katakan qaf. Qaf. Macam mana? Dia punya perkataan dia apa? Qaf. Qaf. Alif. Belakang dia apa? Qaf. Qaf. F. F. Belakang dia apa? Fa. Fa. So yang 6 ni kat sini. Kat sini ada, jadi berapa? Belakang. 2. Hehehe. 4. Berapa?
Dia akan jadi kosong. Sebab dia tak ada dengung. Bila dengung baru dua harakat. Tak ada dengung kita tak baca dia secara panjang lah. Qaf. Sekadar bunyikan saja. Qaf. Macam tu. Okay, nampak? Ini awak belajar benda baru ni. Mad lazim. Mad lazim ni dia ada banyak pecahan. Dia ada 4 pecahan. Mad lazim harfi, harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian pecahan yang kedua, mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi khaffaf dengan musaqqal. So ada 4 pecahan. Nanti boleh rujuk balik kat kitab tajwid, ke buku tajwid nanti cuba try tengok balik. Tapi ini termasuk dalam mad lazim harfi khaffaf. Harfi ni maksudnya huruf, khaffaf ringan. Kalau dia berat, musaqqal tu dia ada syaddah, ada tanda sabdu. Itu musaqqal. Okay, boleh faham? Boleh. Alright. Okay, cantik. Okay, jadi bacaan dia nun. Mesti ada dengung belakang. Okay, bila taranum mesti naikkan je saja suara tu. Dia tergantung kat atas. Mahattah dia. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami wa ma dia menaik. Wa ma yasturun. Wal daripada bawah. Wal qalami, tekan suara. Wal qalami wa ma, naikkan lagi. Wal qalami wa ma, nampak macam tu. Wal qalami wa ma, kemudian turun balik. Yes. Kita ke bawahkan dia. Yes. Turun. Bagi dia mendatar hujung tu. Wal qalami wa ma yasturun. Dia sama macam Ar-Rahmanir Rahim. Kan hujung dia sama. Wal qalami wa ma yasturun. Okay, alright. Cuba try Megat. Wal qalami wa ma yasturun. Okay, cuba. Ayo. Wal qalami wa ma yasturun. Ayo lah. Okay, alhamdulillah sedap. Bagus, betul bacaan awak. Kemudian, okay, penutup. Maliki yaumiddin. Yang hujung tu sama juga. Pun lebih kurang. Cara turun tu dia ada macam mudah sikit. Ataupun tak sedap. Macam tu. Ya. Mu'talif. Ma anta bini' mana yang ada arrow tu, kat situ kita kena tekan. Ma anta bini' mati rabbika. Kat sini buat flat je, buat biasa je. Ma anta bini' mati rabbika bini'mati rabbika bimajnun. Nampak? Bimajnun.
Okey. Next sekali. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Hujung tu bagi turun dia. Sekali. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nampak? Hmm. Okay, jom cuba try sama-sama. Ma ma ah ma ma dia kalau macam nak bayangkan lah, kalau ada dinding kan. Ni dinding, dia akan ke kanan kiri. Macam tu. Hup. Ya Allah, tulisan pun. Ni arrow arrow. Ma. Oh, dia ada 3 kali. Sorry. Apa ni? Tu apa? Ya. Terima kasih. Alright. Kena sekali dengan ni habis. Okay, sorry iklan. Ma'an. Macam tu. Cuba try makan. Tak padam tak juga. Ma. 4 kali. Ma. Okay. Nice. Cantik. Cuma nak laju je. Kita nak lajukan dia sikit. Ma. Anta bini'mati rabbika bimajnun. Aywa. Allah. Habis dah. Settle untuk asas punya. Muka 1, muka 2 penutup. Okay. Jom kita cuba try ulang balik pada A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. Panjang lagi yang belakang tu, 2 harakat tu. Lagi sekali. Okay, right. Nun. Okay, right. Tak apa, dia memang kita nampak macam macam terlebih ni, macam 3 kan. Tapi tak apa. Yang penting biar lebih jangan kurang. Wal qalami wama yasturun. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Aywa, very good. Okay, cantik. Oh, Mugat, awak tak buka kamera ke? Ustaz tak nampak muka awak tu. Buka lah, kenapa? Awak malu ke? Tak ada orang pun dalam kelas kita ni. Hanya kita 2 je. Buka je kamera, tak apa.
Kemudian al-so'alan. Okay. Get ready. Soalan naik sikit. Kita punya tabakat suara tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Okay, nampak? Lagi sekali. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Kat sini dia turun. Ghaira mamnun. Naik balik. Wa inna laka Wa la in teruskan. Cuba. wa inna laka Okay, jangan putus. Wa inna laka wa inna laka la ajran ghayra mamnun. ghaira mamnun. Ghayra mamnun. Yes. Ghaira mamnun. Ghayra mamnun. Okay, betul. Macam tu kan. Soalan ni sama macam Al-Fatihah, betul? Sama tak? Lebih kurang je. Cuma dia tukar perkataan lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ni surah Al-Quran dah hafal dah? Dah. Oh, satu surah. Ya. Hmm? Satu juzuk. Satu juzuk. Oh, 29. Juzuk 29 hafal dah? Oh, megat hafal macam ni daripada 30. Di 30, 29, Hmm. 1, 2, 3. Oh, okay. Dan seterusnya. Okay. Oh, sebab Ustaz dulu hafal. Kita orang hafal juz 30. Pergi 5 surah. 5 surah pilihan. Sajadah, Sajadah, Yasin, Al-Mulk, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah. 5 surah tu. Habis 5 surah tu, kita orang baru masuk juzuk 1 sehinggalah ke juzuk 29. Tu sistem tahfiz Ustaz lah, macam tu. Kalau megat punya juz 29. Ada setengah tahfiz tu dia buat 30, 29, 28 sampai 25. 26, sorry. Lepas tu dia orang pergi juz 1, macam tu. Tapi mana-mana pun tak ada masalah pun. Yang penting hafal, betul. Okay, boleh lah ni. Juz 29. Boleh tebuk lah ni. Ingat lagi tak juz 29? Surah ni. Al-Ma'arij. Apa ni? Al-Qalam pula. Sebelum lepas Ma'arij apa? No. No. No kan? Lepas No. Macam mana? 8. Lepas No. Ni Jin. Surah Jin. Kan? Lepas tu Ustaz dah tengok. Okay, okay. Alright, jom kita sambung balik. Awak dah takut ke megat nak kena tebuk ni? Tak apa, nanti last kelas sebelum habis kelas kita Ustaz nak try tebuk awak. Okay, right. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Allah. Kemudian jawab. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Na 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 na. Sama macam Al-Fatihah. Okay, jom. Kita buat sama-sama ya. 1, 2, 3. Wa inna laka la wa innaka la'ala khuluqin azim.
Okey, cuba. وإنك لعلى خلق عظيم Azim. عظيم Okey. Wa innaka la'ala. وإنك لعلى La jangan turun. Situ anak panah dia warna hijau kan? Wa innaka la'ala. La. وإنك لعلى Tekan lagi sikit. Wa innaka la'ala. La. وإنك لعلى Khuluqin azim. خلق عظيم Okay, nice. Okay, kita cuba try campurkan dua-dua ni. Okay, ready? One, saya baca dulu, so Megat ikut. Wa innaka la'ala khuluqin azim. وإنك لعلى خلق عظيم Allah. Ayo lah. Okay, bagus Megat. Azim. Kan? Sedap tak bila awak dapat ni? Syok tak? Dapat buat dia punya irama tu. Kan? Sebab Jiharka ni special dia. Dia punya irama dia special. Jiharka ni. Bila dengar tu rasa macam, sedap lah. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Sekali. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Part ni dia kena macam, dia lemah sikit. Bukan lemah, dia macam bawah lagi. Istilah dia. Dia kena kurang sikit dia punya suara tu. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فَسَتُبْصِرُ dia kena macam lemah sikit. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Ayo, cuba. فستبصر ويبصرون Sedap. Macam tu. Mudah je. Sebab kalau Al-Fatihah dia panjang kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuma kat jawab-jawab Al-Qalam pendek. Fasatubsiru wa yubsirun. Last sekali. Bi ayyikumul maftun. بأيكم المفتون Ayuh. Bi ayyikumul. Ku tu yang kita tekan. Bi ayyikumul maftun. Cuba. بأيكم المفتون Allah. Ayuh. Okey. Sebelum kita ulang balik soalan ni, saya nak try dengar Megat punya ni. Cuba try Megat baca Al-Qalam sampai ayat. Al-Qalam tu daripada kanan kan. Cuba baca 10 ayat, 10 ayat. Jangan tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran kat tu. Sekejap. Sat. Okey. Surah Al-Qalam. Cuba try baca ayat 1 sampai 10. بسم الله الرحمن الرحيم نون Baru je belajar tadi. Buat harakat tadi. Nun tadi. نون
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون Allah. Oh, nak buat taranum. Okey. Ayo. Wa in وإن و- وإنك لع- ah وإنك لعلى خلق okey Megat, awak tak payah baca taranum, baca biasa je dulu. Baca sampai ayat 10 tak apa, try. Tak payah taranum. Baca laju pun tak apa. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون Hmm. سنسم Inna rabbaka huwa a'lamu. إن ربك هو أعلم Ingat lagi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. إن ربك هو أعلم من Lamu ضل biman. إن ربك أعلم بمن Baik. ضل Inna rabbaka huwa a'lamu biman. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Okey, sadaqallahu azim. Saja je saya nak test awak. Biasa tu awak sekarang juzuk 10 betul? Angkat juzuk 10 ah. Biasa tu. Memang takkan ingat pun apa tu juzuk-juzuk yang dah hafal. Cuma pesanan ustaz untuk Megat, walaupun kita dah capai 10 juzuk atau kalau Megat dah 20 pun, jangan kalau boleh lah, ustaz kata jangan tinggal juzuk-juzuk yang belakang tu. Biar kita lambat hafal, tapi asalkan kita ingat. Tak betul. Sebab ustaz dapat hafal time dekat tahfiz dulu uh, 2 tahun setengah. Daripada form 1, form 3 pertengahan tahun tu Ustaz dah hafal Quran. Tapi apa yang Megat nak tahu, Ustaz menyesal. Sebab apa? Sebab Ustaz tak ingat semua apa hafazan Ustaz. Walaupun Ustaz baca apa ni hafal laju kan 2 tahun setengah. Tapi Ustaz sedih sebab Ustaz tak dapat nak ingat 30 juzuk tu. Itu yang sedih. Jadi kalau Megat sekarang apa darjah 5 eh? Darjah 5. Ustaz mula hafal tu form 1. So kalau Megat ni jangan kejar tok cepat. Biar orang kata hafalan lama tu lebih kekal. Maksudnya Megat lebih ingat hafalan yang lama daripada hafalan yang baru. Macam tu. Biar lambat. Tahu Megat. Kalau mungkin Megat ada kawan-kawan semua macam laju ke apa kan. Tak perlu tergesa-gesa. Tak apa, Megat just apa ni ikut kemampuan Megat. Walaupun lambat tak apa-apa. Yang penting hafalan lama tu yang penting. Biar kita hafal Quran ni kita ingat. Kita hafal Quran bukan just nak hafal je. Kalau macam tu sama je. Tak ada beza pun kita dengan orang kafir. Sebab orang kafir pun dia hafal Quran tau. Orang kafir hafal Quran. Jadi bezanya diorang dengan kita adalah ingat Al-Quran dan kita amalkan Al-Quran tersebut. Okay, jom kita try sambung balik pada soalan. Okay, soalan. Wa inna laka la ajran. Salah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Cuba. وإن لك لأجرا
أيوة. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. خلق. Bawahkan lagi. خلق Khuluqin. Al- عظيم. Ayuh, very good. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. Allah. Kamilah, tahniah Megat. Awak dapat buat dengan baik sekali. Okay. Lepas tu Ustaz perasan lah, awak punya suara pun dah makin better daripada sebelum ni. Kalau dulu tu macam macam tak lepas suara awak. Ni dia dah macam ada improve. Tapi still ada macam sangkut-sangkut lagi kan. Jadi sebenarnya Taranum ni kalau awak tak kalau Megat tak lontarkan suara memang takkan dapat. Awak tak push suara awak, itu yang bila kita simpan je kita punya nada suara tu itu yang tak dapat suara merdu tu. Tapi bila awak dah praktis, awak buka suara awak, lama-lama dia akan jadi sedap lah. Okay, alright. Kau apa dah salah? 9 lah. Macam mana kan, nak teruskan lagi? Ke nak stop sampai sini? Awak penat nak sekolah lah. Tadi balik kau apa tadi?